perkataan yang tak ada Terjemahan in Deutsch. dan dalam bahasa Melayu. Perkataan verschlimm besser. Oh, ich glaube, ich kenne das. Bila you nak repair something, tapi lagi rosak. Oh, itu macam suami saya. I still remember dia nak repair mikrofon. Lepas tu jadi meletup terus. Habis rosak. Oh my god, I'm so sorry Hazel. Malaysia's Wort leceh. Das heißt kompliziert, aber so nervige Art. So leceh tu apa situasi? Dia nak keluar rumah. Okay. Dan dia semua orang kata, okay dah, jom. Okay. Dah keluar rumah, tiba-tiba, terlupa wallet. So macam itulah leceh lah. Okay, tu memang leceh. Kan? Perkataan Jerman, Fernweh. Rindu tempat yang kamu tak pernah pergi lagi. Rindu tempat yang tak pernah pergi lagi? Ya. So macam rindu tiba-tiba nak pergi Bali, tapi tak pernah pergi kat sana lagi? No. That is just you wanting to go on holiday. Yeah. Cooles Malaysia's Wort. Okay. Relax je. Das heißt, relax, chill, aber Malaysia's level chill. Okay, macam mana? Okay, sebagai contoh, bila traffic jam, relax je. Kita tunggu-tunggu, jam, relax je. Komen perkataan seterusnya.